Masuk Ella minggu depan. Oh, sini. Ella. Berjoget tadi. Siapa dance ni? Kejadah. Dia pun parking kat mana? Hari ni tak cukup berkabut macam hari tu. Kita tarik kereta. Oh, boleh naik lah kalau ni. Ni hotel lobby, tapi boleh je. Lobby dia boleh turn. Apa? Macam sini. VIP pergi. Genting International Convention Center. Ni lah orang Convo. Kat sini. Wow, bro. Cantik lobby dia. Betul. Macam Christmas ke? Apa? Cerah. Rockford macam cockroach tadi. Yang kaya ni. Sonok lah jadi orang kaya. Tu ada kabut? Tu? Ada berkabut. Kabus tu dia kat belah-belah kabel car tu. Kan? Tang yang tengah kan? Kat Bawah sini. tak ada, atas tak ada. Tengah je. Sebab turun bukit dah kita. Jadi takut. Itulah kereta rosak. Sejuk lah. Syok ni. Sejuk. Hujan. Sejuk. Hujan ni ya. Sekiranya angin hujan tu daripada awal lah kan. Matang kali. Itu ni dah banyak. Jadi dekat yang bangku. Hiring lah apalah. Baru nak ada hiring. Aku dah dapat kerja nak hiring. Wah, sejuk.
Cantik loh. Syok lah. Lepas tu esok-esok dah kena pergi kerja, dah nampak bandar balik. Ini dia yang hijau, kehijauan. Ambil mood. Oh. Ambil mood lah. Esok nak kena jadi baran. Nak kena jadi baran Haimau. Macam mana kerja saya? Ha? Haimau. Mana? Awak buat lambat, saya dah buat apa? Nganga. Makan sikit. Nak naik lah tadi, ekstrim kan. Gelap. Kalau lesen baru ni, dia kono ambil kat mana ni? Kalau pakai gate apa? Cakap boleh. Oh, jalan tutup. Jam. Pakai S. Okay. Abang kata aircon dah boleh buka. Betul Betul boleh buka. Abang kata boleh buka. Oh, nak ambil feel. Sebab kita turun. Bukan. Dia naik tu yang teruk kan. Ni turun. Ini power dia pakai korang. Sebab dia nak ni buat apa tah. Bangah dia menerangkan fizik. Dia jadi otak dia macam dalam benda. Dia dah biasa. Ya, dia terangkan semalam kenapa kena tutup aircon tu. Dia cerita proses enjin kereta. Macam dia tahu lah. Duduk bangun kerja tu. Macam tak sempat je nak pergi janda baik. Ya ke? Macam tak sempat pergi Bukit Tinggi. Bukit Tinggi lah. Bukit Tinggi dia yang susah nak pergi. Kabus. Dia hujan baru nampak kabus. Okay, Bukit Tinggi dulu. Nanti Akilah dengan Iman cuti. Sam. Bukit Tinggi Boleh. tutup pukul 5. Itulah Bukit Tinggi je. Tinggi dulu. Rasanya ada bayaran time masuk. Okey. Nanti dia pergi cuti Sam boleh bawa dia pergi jantan baik. Kita pergi ni dulu. Kita pergi yang susah nak pergi dulu. Kau tahu Bukit Tinggi tu dia ada timing dia. Sebab malam memang dah tak ada apa situ. Dia kan dia nak buat tau macam Langkawi tau. Itu. Kita PR tengok dia tutup. Esoknya dia nak tutup. Aduh, nasib baik kita dah naik kabel tu. Tapi kabel car dia bagus lah.